Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, sebelum kita start tu macam biasalah, siapa-siapa yang belum subscribe, tekan button subscribe tu. Dan jangan lupa tekan bell notification tu kalau korang tak nak terlepas video baru daripada saya. Dan jangan lupa tekan like. Ok, so dalam video kali ni, saya tadi ada transfer dekat akaun ni 100. So, sebenarnya saya nak terus sambung. Macam akaun sebelum ni dah 200 jadi sekian-sekian kan. Tapi saya tak start daripada awal. Saya tak start daripada 100, lepas tu 200, 300, kejap 200, kejap 100 balik kan. So sekali ni saya start dengan 100. Lepas tu nanti next video 200, 300 SD, 400 sampailah 1000 lebih lah. Saya start daripada sekarang lah ya. Jadi teratur sikit, senang sikit. Saya nak challenge yang saya grow ke account tu 100 settle, 200 settle, 300 settle. Benda-benda tu boleh terus saya letak terus dekat dalam saya punya channel ke apa kan. Ok, so saya plan nak grow ke account 100 USD. Tadi saya dah belik-belik cat-cat ni. Ok, saya nampak goal macam menarik. Cumanya account yang saya ada sekarang ni macam 100 USD dekat FBS tak menarik sangat lah nak trade. Lepas tu saya nak trade Bitcoin. Tapi Bitcoin dekat FBS ni macam ada problem sikit. Jadi saya nak trade antara dua lah. Ada Euro UD satu. Ok, Euro UD satu. Satu lagi dekat GBP USD. So GBP USD ni saya target sell. Ok, apa reason saya target sell? Kalau kita tengok dekat higher time frame, dah sampai dekat resistance yang menyebabkan dia jatuh dengan sangat banyaknya. Ok, ni kenapa pula ni? Proses tak habis. Ok, so bila ada nampak macam tu, saya expect minggu ni akan ada satu penurunan lah dekat GBP USD ni. Okay, so ni weekly. So saya target dia boleh sampai dekat daily. Kalau tengok dekat time frame daily, saya target dia boleh sampai dekat engulf daily ni. Okay, tu dekat time GBP USD. Buka dekat time frame H4. Time frame H4 pula, kalau tengok dekat sini candlestick ni dah breakout. Okay, kat sini kita panggil apa? Inside bar kan. Inside bar ni dah breakout. Okay, nampak tu dah breakout. Yang ni pun dah breakout juga. So ni ada dua lah nama dia. Saya panggil hidden engulfing. Tapi sebabkan saya nak tunjuk contoh engulfing sebelum ni, tapi korang faham inside bar juga. Okay, inside bar saya sebut inside bar lah. Inside bar engulfing sebenarnya lebih kurang je. Okay, ni hidden engulfing ada perlukan lebih daripada 2 candle untuk dia pecahkan satu candle. Okay, lebih perlukan 2 candle untuk pecahkan satu candle. So saya expect price akan drop ke bawah ini. Kalau tengok dekat time frame H4, zone yang dia boleh sangkut adalah dekat sini, dekat neckline H4. So kita tengok daripada sini sampai sini dia boleh drop lebih kurang dalam 60 pip. Okey lah kan. So saya plan saya nak tekan, tapi saya nak tekan pakai lot size besar terus. Ok, saya nak tekan pakai lot size besar terus. Kita masuk lot 0.25 kat sini. Ok, turun lagi, tekan lagi. Ok, yang atas ni saya cuma nak tengok kalau dia sampai dekat area sini. Saya akan cut loss sampai dekat area sini lah, 10 pip lebih kurang 8 pip. Saya akan cut loss dekat area 8 pip. Kecil 8 pip. Okay, saya tak nak terus tekan full margin sangat sebab saya nak tunggu dia breakout. Kalau dia breakout yang ni low ni, okay, saya akan tambah lagi lot besar kat sini lah. Alright, so masa sekarang ni saya nak collect dulu yang ni. Kita growkan jadi 100% dulu. And then daripada situ saya akan tambah layer lah selepas dia breakout. Dia breakout ni maknanya kena stick close bawah daripada area situ Ok, so kita masuk 0.25 2 ketul dulu. Ok, kalau loss lebih kurang dalam 40 USD. Ok, tapi kalau profit kita tengok zone kat bawah sini 60 lebih kurang 150 USD. Ok, so relax dulu. Ok, relax dulu. Dan nanti kejap lagi saya akan update balik dengan korang. Tengok dia punya result macam mana. Sekarang ni baru terus turun. Ok, saya ingatkan dia boleh naik ke atas sikit apa. Nanti dia dah breakout low ni, nanti saya akan bagi tahu korang balik lah. Kita masuk lagi layer kat bawah tu. Ok, tu dia dah buat penurunan. Alright, so sekarang ni dah running 273 USD. So kalau nak close sekarang pun dah lebih daripada profit yang kita expect kan.
Tapi saya nak hold lagi. Okey, tadi saya sempat tambah layer ni. Saya sebenarnya terlelap. Cerita dia macam ni, saya terlelap. Okey, masa dia close keluar daripada kotak standard ni, dia naik ke atas. Patutnya kita boleh tambah dekat sini kan. Lagi atas kita boleh tambah. And then bila saya buka mata tu, price dekat sini dah. Alamak, saya fikir kalau dia close kat sini, kita tunggu dia buat engulfing lah, kita entry balik kan. Tapi apa yang dia buat tadi, dia naik balik sampai atas, pop, saya terus masuk sell. Okey, rezeki lah. Okey, so mana saya target? TP tu saya dah alihkan tadi. Saya kat sini pula saya letak. Saya tengok ada possibility, sebab ni belum clear lagi sebenarnya. Ada possibility. Okey, sekarang ni pun saya rasa macam nak close dah. Tapi kita tengoklah macam mana nanti. Ni dia punya compression, tapi belum clear lagi, tak ada price lalu lagi. Okey, tak ada price lalu, conteng hilang pula dah. Okey, so saya expect dia boleh tembus. Kalau dia tak reject ke sini, dia boleh tembus ke sini sampai ke bawah ni lah. Itu jangkaan dia lah. So kita tengok macam mana. Sekarang ni pun dah 340 dah. 340 dah. Itu pun dah okey. Kita tengok dalam malam kejap lagi macam mana dia punya movement. Okey. A few moments later. Alright guys, itulah dia. Sekarang ni dah running 337 USD. Kita pakai lot besar saja, and then tak banyak ni, baru sikit baru. Dia drop baru sikit baru. Dia tak macam gold lah. Okey, baru 30, 20, 26, 27 pip kan. So 27 pip pun dah okey. Kita dah profit 100 ke 300 USD. Okey, ni kalau close pun kita boleh pecahkan kepada 4 account, 100 kalau nak full margin lagi kan. Ni pun dah okey dah saya rasa. Saya plan nak buat forex itu mudah je. Siri forex itu mudah. Nak hidupkan siri tu balik. So saya stop setakat ni je lah. Alright, satu saja, kita jumpa dalam next setup. Assalamualaikum, dan hopefully korang faham apa yang saya sampaikan. Kita jumpa dalam next video. Alright, so kalau siapa-siapa nak apply apa yang saya ajar ni, pastikan pakai account demo dulu. Bagi faham dulu, okay? Bagi faham dulu. And then jangan terus nak tekan je kan. Nak tekan ni sebab korang minat nak tengok saya habiskan duit. So saya buat lah. So korang tak perlu nak buat macam mana saya buat. Tapi ilmu yang saya pakai, ilmu yang saya ajar ni, korang boleh apply medium risk, low risk. Okay, itu lagi better lah daripada korang nak terus jadi high risk. Alright, so itu saja. Kita jumpa next video. Assalamualaikum dan ciao.